Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Okey, nama cikgu, Cikgu Dani. Dan cikgu kenalkan, ini adalah cikgu. Dan saya Cikgu Syahmi. Kamu semua dah sedia ke dengan pelajaran kita pada hari ini? Sedia. Oi, semangatnya. Okey, apa lagi? Jom kita teruskan dengan sesi pelajaran kita. Yeay. Jom. Okay. Hai semua, tahu tak apa yang cikgu nak main hari ini? Tak tahu. Main. Mudah sahaja. Kita akan main bola beracun. Tahu tak bola beracun tu apa? Tahu. Tahu. Oh, Cikgu tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tahu ke tak tahu ke tak apa, cikgu bagi tahu dulu. Bola beracun ni adalah permainan yang mana kalau dia berhenti dekat tempat kamu, kamu akan jawab soalan yang cikgu berikan. Boleh ke tak? Boleh. Okey. Cikgu harap kamu dah sedia, okey? Sedia. Cikgu akan bergerak kepada Linda dahulu. Jadi, dah bersedia belum? Dah. Dah bersedia ke belum? Saya nak cikgu nak semangat lagi. Sedia. Okey. Dah bersedia. Kita teruskan dengan gambar pertama. Linda. Okey. Lagu dah berhenti. Tadi siapa nampak bola tu berhenti kat mana yang Linda kan? Okey, Linda. Cikgu sangat suka. Okey. Cikgu sangat suka kalau Linda yang jawab. Okey? Okey. Soalan cikgu. Linda bersedia? Sedia, Cikgu. Okey. Cuba Linda tengok kat depan. Ada apa? Ada buah. Buah apa? Apple. Okey. Apple tu adalah Buah. buah. Betul. Ya. Warna apple tu? Warna daunnya hijau, Cikgu. Betul. Tapi cikgu nak daun, buat warna keseluruhan. Tak nak daun, cikgu nak buah tu. Merah lah, Cikgu. Merah. Okey. Okey, bagus Linda. Jom kita ke gambar yang kedua. Dah sedia? Sudah. Jom. Gambar kedua. Okey, Fernanda, cepat. Sangat cepat je lagu tu berhenti tadi. Siapa yang terakhir tadi? Adalah Haikal. Okey. Cikgu nak tanya Haikal ke soalan yang terus kepada soalan utama kita. Haikal tengok kat depan, apakah saiz rumah ni? Besar, Cikgu. Besar kan? Okey, bagus Haikal. Kita teruskan dengan gambar ketiga. Mana bola cikgu tadi? Tu. Nah, Cikgu. Okey, Linda. Okey, Linda lagi. Belum sentuh, Cikgu. Saya rasa pelajaran kita hari ini kita akan fokus kepada Linda lah kan. Linda sangat-sangat bersemangat hari ni. Sangat-sangat bersemangat. Okey. Cikgu sangat suka kalau Linda yang kena, okey? Okey. Okey Linda. Soalan terus ke gambar. Linda tengok kat depan. Harimau ni, apakah sifatnya harimau ni ada? Sifat Ataupun perasaan yang harimau tu tunjuk. perasaan geram. Geram? Geram? Geram ke garang? Garang, Cikgu. Garang. Okey, betul Linda. Kita ke gambar yang terakhir kita. Cepat. Gambar yang terakhir kita. Fernanda cepat. Mula. Okey, dah. Gambar yang terakhir. Dah bersedia semua? Dah, Dah. Cikgu. Okey, mula Linda. Okey, mula Linda. Okey. Harit je. Harit dapat hari ni. Okey Harit. Ya, Cikgu. Bila Harit beri perhatian pada gambar kat depan ni, apa yang Harit rasa? Bunga ni dekat Harit. Nampak macam apa? Bunga ni sangat cantik, Cikgu. Cantik kan? Ya, cantik Okey. Okey. Keempat-empat gambar yang cikgu dah berikan tadi, semua ada tujuan.
cikgu nak menekankan kepada kata sifat, iaitu kata adjektif yang ada dalam gambar-gambar tersebut tadi. Okey, kita bermula dengan gambar pertama. Siapa yang jawab tadi? Linda kan? Linda. Apa jawapan Linda? Apa gambar pertama tadi cikgu? Gambar pertama tadi kita tengok Apple. apple. Tapi soalan cikgu terhadap Linda tadi apa? Apakah warna apple tu? Warna merah. Merah, betul. Gambar kedua tadi siapa yang jawab? Saya cikgu. Okey, Haikal. Apa saiz rumah ni tadi? Dia besar. Besar kan? Okey, besar, merah. Ketiga. Iaitu gambar harimau. Siapa yang jawab tadi? Linda. Linda lagi. Okey, apa yang Linda nampak dekat gambar ni? Perasaan dia? Garang. Garang. Okey. Marah, merah, besar, garang. Gambar yang terakhir. Tadi Harik jawab iaitu cantik. Merah, besar, garang, cantik. Itu adalah kata adjektif. Kata adjektif. Menarik kan kata adjektif? Okey, cikgu terangkan dahulu. Tapi sebelum cikgu terangkan, kamu nak nyanyi tak? Cikgu dah sediakan lagu yang sangat seronok, kita nyanyi sama-sama. Dan kamu dah hafal dah melodi-melodi dia ni. Jadi mudah untuk kamu nyanyi. Jom Okey. ikut cikgu nyanyi sama-sama. Yo. Sedia. Lagu kata adjektif. Iaitu tu melodi Papaku Pulang dari kota. Kata adjektif kita guna terangkan sifat semua. Bentik besar dan juga kecil, bahasa indah jadi terhasil. Pon 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 pon. Mari belajar kata adjektif. Tinggi, rendah, laju dan lambat. Boleh diingat semua sekali. Langit biru sangatlah indah, bauku harumlah dirasa. Kan hadat sasa, hidup ceria setiap masa. Nyanyian kita tadi tu, kamu perasan tak? Ada kata adjektif dalam tu. Siapa yang ingat dalam lirik tadi kata adjektifnya? Siapa ingat? Ada yang ingat tak? Cantik. Cantik. Cantik tadi kita dah jumpa dekat gambar kan? Tapi dalam lagu tu pun ada. Okey, bagus Fernanda. Okey. Tapi jangan risau. Walaupun kamu tak tengok sangat tadi lagu tu, kamu terlalu seronok menyanyikan lagu, sampai kamu lupa nak cari kata adjektif tu, tak apa. Lepas ni ada sesi penerangan bagi kata adjektif ni. Kamu semua dah sedia ke? Okey, bagus. Cikgu suka semangat ni. Jom kita teruskan dengan sesi penerangan. Murid-murid, seronok menyanyi? Jom kita kenali kata adjektif dengan lebih mendalam. Jom. Mesti ada murid-murid yang tak faham kan? Tak faham. Jom. Okey murid-murid, apakah maksud kata adjektif? Ada yang tahu? Tahu. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat bagi kata nama. Golongan kata yang digunakan untuk menekan sifat, ukuran, bentuk, warna atau panca indera sesuatu kata nama sama ada melibatkan manusia, haiwan, benda, tempat atau keadaan. Nanti cikgu akan bincangkan paparan seterusnya dengan lebih lanjut supaya murid-murid dapat faham. Mungkin ini hanya secara umum, nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut. Okey cikgu. Okey, kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau bagi kata nama. Sebagai contoh, tadi murid-murid dah main permainan kan? Ya, dah Rumah. betul. Okey, rumah ni adalah kata? Kata nama. Kata nama cikgu. Betul Linda, pandai. Okey. Rumah ni adalah kata nama dan ditambah dengan besar. Sebagai contoh ayat,
Saya ada rumah besar. Yang mana kata adjektif Linda? Saya tanya Linda. Saya rasa Hmm. besar. Besar. Ya. Pandai Linda. Ya. Okey, untuk pengetahuan murid-murid. Terdapat 5 jenis kata adjektif yang kita akan bincangkan pada sesi pembelajaran hari ini. Banyak je cikgu. Banyak ke Arik? Banyak. Sikit je ni Arik. Arik pemalas cikgu. Mana ada. Itulah Arik kena banyak belajar lagi. Okey. Yang pertama adalah sifat atau perasaan. Yang kedua warna. Yang ketiga bentuk. Yang keempat ukuran. Yang kelima panca Indra. pandai. Okey. Untuk sifat ataupun perasaan mesti murid-murid keliru. Apa tu sifat? Apa tu perasaan? Betul tak? Betul. Okey. Sifat atau perasaan adalah kata adjektif yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang ataupun haiwan. Maksudnya kat sini, kata adjektif sifat ataupun perasaan menunjukkan bagaimana cara seseorang, perangai seseorang, rupa seseorang ataupun perasaan seseorang. Sebagai contoh, Linda. Linda, siapa yang paling rajin kat sini? Saya lah Haikal cikgu. cikgu. Hekal. Saya. Haikal. Tapi sebenarnya saya cikgu. Siapa? Fernanda. Arik tak rajin? Malas. Dia pemalas. Semua rajin ni, saya rasa semua rajin. Okey. Itu adalah contoh kata adjektif sifat ataupun perasaan. Semua orang rajin. Contoh ayat yang cikgu boleh bagi. Semua orang di dalam kelas ini sangat rajin. Rajin tu menunjukkan kata sifat, kata adjektif sifat ataupun perasaan. Faham. Yang kedua adalah warna. Apa itu warna? Warna ni kata adjektif yang menerangkan warna sesuatu benda. Okey, warna sesuatu benda. Sebagai contoh kita ada kenapa tutup? Tak boleh cikgu. Pen. Pen ni warna apa murid-murid? Warna hitam. Ni adalah kata adjektif warna. Menunjukkan warna sesuatu benda. Tak kira lah benda apa pun. Baju ke. Baju ni warna apa murid-murid? Hitam juga cikgu. Hitam. Hitam. Fernanda, kulit Fernanda warna apa? Koko cikgu. Kuning. Kekuningan. Tu adalah kata adjektif warna. Seterusnya yang ketiga adalah bentuk. Apa itu bentuk? Kata adjektif bentuk murid-murid? Ada yang tahu ke? Tak tahu cikgu. Tak tahu kan? Kata adjektif bentuk adalah kata adjektif yang menerangkan rupa bentuk sesuatu benda. Maknanya kita menerangkan rupa bentuk sesuatu benda. Sebagai contoh dalam kelas ini kita ada ni. Ni bentuknya warna bentuk apa? Bentuk bulat. Bulat. Tu adalah menunjukkan bentuk sesuatu benda. Ada yang tahu? Okey. Muka cikgu bentuk apa? Lonjong. Segitiga cikgu, segitiga. Lemper. Salah. Betul lonjong ni. Segitiga cikgu. Begitulah. Ada yang tak faham lagi? Faham. Tu adalah kata adjektif bentuk. Yang keempat adalah ukuran. Kata adjektif yang menerangkan saiz atau ukuran sesuatu benda. Okey, contoh dalam kelas ni siapa yang paling tinggi? Saya cikgu. Betul ke Fernanda tadi? Cuba bangun. Dia paling pendek. Sampai hati. Pendek. Yang paling tinggi? Saya lah cikgu. Ya ke Linda? Yang paling gemuk? Tak ada yang gemuk cikgu. Tak ada? Linda. Tak mau pergi sekolah. Yang paling Baik macam ni. tak baik macam. Okey, maaf. Okey. Maaf, Linda cikgu gora ya nak tunjuk. Jadi, tu adalah contoh kata adjektif ukuran. Besar, panjang, tinggi. Ada yang tak faham? Faham. Semua dah faham kan? Senang je. Nanti keluar goreng je. Yang kelima adalah
Sikit lagi. Yang kelima, saya tahu Fernanda nak balik kan? Ya, cikgu. Sabar, Mak saya sabar dah sikit. tunggu kat luar. Diam, Mak. Kejap lagi cikgu ada satu permainan. Permainan apa? Tunggu habis dulu. Cikgu, cepat, Yang cikgu. kelima adalah kata adjektif panca indera. Apa itu panca indera, murid-murid? Panca Panca indera. Cendera. Panca indera digunakan untuk menjelaskan sifat sesuatu yang dapat dikesan melalui panca indera manusia. Sebagai contoh, masin, manis ataupun kasar. Itu adalah kata adjektif panca indera yang dapat dikesan melalui panca indera manusia. Apa itu panca indera manusia? Ada yang tahu ke panca indera manusia itu apa? Saya. Apa Linda? Deria. Pandai. Dirinya kita boleh kaitkan dengan bau. Contoh perkataan bau. Bau. Kelatih, Bau. cikgu. Bau, cikgu. Bau. Bau. Okey, maafkan cikgu, okey? Cikgu. Semua setakat ni ada yang tak faham lagi ke? Faham, cikgu. Takkan ni. Faham. Okey, kalau tak boleh jawab Siap, peperiksaan, salah, cikgu. siap. Siap salah, cikgu. Abuk dah. Okey, cikgu akan beralih kepada bahagian seterusnya. Yeay. Okey, kembali lagi kepada Cikgu Dani. Mesti kamu semua dah bosan kan dengan penerangan tadi. Kamu dah sedia tak nak main? Dah. Dah bersedia. Okey, jom. Susah je, cikgu. Jangan susah-susah, cikgu. Bukan data. Okey. Ada pokok Ah. Wow, ada Dekat kura-kura. depan ni dia dah bagi senarai, dia dah senaraikan jenis-jenis kata adjektif. Bukan jenis-jenis, kata-kata adjektif. Tetapi dia tak susun dengan baik lagi. Tapi tugasan kita hari ini ataupun cara permainan kali ini ialah untuk kita padankan tempat yang sesuai jenis-jenis kata adjektif itu. Semua faham ke setakat ni cara mainnya? Faham. Faham, okey. Kalau macam tu cikgu nak Linda lagi lah. Cuba bagi contoh pertama. Jenis kata adjektif warna. Warna. Memandangkan sesuka warna merah-merah. Merah. Okey. Yang ini ke merah? Ya. Okey. Cuba kita letak, okey. Okey. Betul. Jawapan dia kejap lagi. Kita just susun dahulu, okey? Oh, susun Okey. dulu. Yang kedua, apa Linda? Warna lagi. Ya, warna lagi. Kita nak Warna habiskan satu-satu. Biru. Biru. Okey, asyik Linda je. Takut Linda nanti mahir warna sahaja kan. Jadi saya bagi peluang untuk dia jawab jenis lain lagi. Tapi warna ni satu lagi tinggal. Cikgu nak seorang jawab untuk warna. Siapa nak jawab? Ekal. Haikal. Okey, Haikal. Cari satu lagi warna, Haikal. Kat mana? Hijau, cikgu. Hijau yang ni ke? Tak, yang Cikgu bawah, cikgu. Ejar. Oh, cikgu. yang ni. Yang tu. Apa ni? Cuba eja. Hijau. Okey, bagus Hijau. Haikal. Jauh. Okey, bagus Haikal. Nanti Linda belajar mengeja dengan Haikal tau. Okey. Yang kedua bentuk. Cikgu nak Haritlah jawab satu, bagi bentuk, contoh bentuk. Kat depan. Bulat, cikgu. Bulat. Bulat. Okey, bulat. Bulat. Bawah dia, Bulat. cikgu. Bawah dia. Oh, ini bulat. Okey. Kita letak dulu, okey? Bulat. Fernanda. Nampak ketawa macam dia tahu jawapan je. Okey. Apa yang bentuk kedua Fernanda? Susah ni. Susah ni Lurus. berat ni. Lurus. Cuba ingat balik bentuk. Lurus. Cikgu saya dengar bisikan Leper. syaitan. Leper. Leper. Dia cuba, okey? Kamu semua janganlah tipu-tipu macam tu. Kamu kenalah jujur. Nanti kalau kamu tipu-tipu, kamu lupa yang sebenar macam mana. Linda, cikgu. Linda. Nanti nak masuk ke peperiksaan susah. Betul tak? Betul. Okey. Apalah Linda? Bentuk yang terakhir apa tu? Linda lah, Linda. Okey. Bentuk lagi.
lagi. Bentuk. Bentuk. Cepat. Bentuk. Sudah. Bentuk. Ha. Nampak gayanya semua tak boleh jawab kan? Situlah kita Salah. macam ada satu kekurangan lah aku kata kan. Kekurangan bagi bentuk. Tak apa. Jangan risau. Kita selesaikan yang lain dulu. Lepas tu kita tengok apa yang tinggal dan yang boleh kita letak sini. Dan tak ada apa-apa yang boleh letak kan? Okey. Kita teruskan dengan ukuran. Apa ukuran tu murid? Ukuran. Ukuran. Lurus. Lurus okey, kita cuba. Masam. Masam salah Linda. Masam tu apa tadi? Masam tu Linda. Bukan. Masam. Masam tu yang dirasa oleh panca indera. Yang dirasa oleh panca indera. Ya. Katanya Betul ke? Betul ke cikgu cakap tadi? Ukuran. Ukuran apa lagi ukuran? ukuran jauh, dekat, jauh. Dekat. Okey, kita cuba. Kalau dekat dah ada, apa lawan dekat? Jauh. Okey, bagus. Okey, bagi baca indera pula, apa? Masam. 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 Linda ke masam? Cikgu masam. Linda memang Okey, masam cikgu cikgu. pula. Dia tak Okeylah, mandi pun. cikgu masam. Hari tidak mandi dari pagi. Saya dah Gembira mandi dah. betul ke ni cikgu nak letak ni? Baca indera. Masam. Macam dan salah je, jaga. cikgu. Alah, okey, nasib baik semua. Main-main cikgu ni. Nasib baik semua. Cikgu nak cuba korang kamu punya perhatian je. Cikgu buat kamu beri perhatian tak kepada cikgu. Oh. Okey, apa ni? Baca indera lagi. Dua lagi ni. Manis. Manis Manis. Okey. Yang terakhir, Pahit, cikgu pahit. 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 Okey. Pahit. Tinggal 4 lagi. Jom kita lekatkan dulu sifat. Okey, kita tengok apa yang tinggal lagi. Sayang. Sayang ni apa? Sayang. Sifat Sayang atau mana perasaan. Perasaan Suka. Sayang. suka, sayang seseorang itu kan? Ya. Ya. Okey, yang kedua, apa ni? Di antara tiga ni. Sedih je, sedih. Sedih. Sedih, cikgu. Sedih cikgu. Oh. Sedih tu perasaan juga kan? Ya. Ya. Bagus. Dah kalau dah sedih, apa lawan sedih ni? Hampir. Salah Linda. Kita pandai. Linda ni. Gembira lah Linda. Oh. Okey, Linda ni kena selalu main game. Main-main permainan ni, okey? Selalu Main kena dengan main cikgu. Saya tak main game ni cikgu. permainan, okey? Oh, permainan. Permainan. Tak baik sebut game. Kita sebut permainan, okey? Okey, yang terakhir tadi gembira kan? Gembira. Ya. Okey, maknanya hampir ni agak salah, betul ke salah untuk bentuk? Macam Hampir tu bentuk ke cikgu? Bukan. Mungkin ada kesalahan dalam pembuatan permainan ini. Tak apa, kita tengok dulu. Kita cuba hantar dulu jawapan ni. Tengok. lurus. Hah? Lurus tu bentuk. Oh. Jadi kita betul berapa? 13/15 je kan? Alamak, Harit lah ni, Harit lah. Yang Tak kita ada. Harit lah salah ni. yang kita salah tadi apa? Hampir. Hampir Dan dan lurus. lurus. Kenapa hampir tu salah dekat bentuk? Dia sepatutnya ukuran. Ke cikgu? Saya pun tak faham. Sepatutnya hampir ni untuk Ukuran. Hampir ni untuk ukuran. Ukuran. Bentuk lurus. Lurus bentuk. Bentuk badan dia lurus. Kan cikgu? hampir tu kata adjektif ke? Hampir. Ah. Hampir. Hampir. Tak tahulah cikgu. Skip. Skip kan? Sangat. Langkau. Kat lu. Hampir tu kata ukuran ke? Hampir tu kata adjektif ke? Sangat hampir. Hampir tu macam dekat tu. Sangat. Betul. Lurus tu yang salah tu. Okey. Tak apa. 3, 2, 1, action. Okey, tak apa. Ini kita tengok hampir tu kita salah letak dekat bentuk. Sepatutnya kita letak kat apa? Hampir. Ukuran. Ukuran. Sebab dia kita boleh ukur benda tu. Hampir, jauh lagi, dekat lagi, hampir. Dia antara tiga tu kita boleh guna sebagai kata adjektif ukuran. Tapi kat sini lurus ni salah. Salah untuk ukuran.
Tapi betul ke kalau kita tukar dengan bentuk? Betul tak? Macam salah juga. Salah cikgu. Salah? Ha. Bagus. Cikgu memang sengaja letak satu jawapan yang salah. Untuk cikgu tengoklah. Kamu ni boleh beri perhatian tak? Ataupun boleh tangkap tak apa yang salah tu? Boleh. Linda ke yang jawab tadi? Baguslah Linda ni. Okey. Kalau macam tu baguslah. Pemandu kita pun dah selesai takat ni sahaja. Jadi bagi penutup pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu semua dapat? Saya dapat belajar tentang kata adjektif. Kata adjektif, betul. Okey, kata adjektif tu apa? Kata. Yang menerangkan sifat kepada kata. Nama. Bagus, Linda. Yang kita belajar hari ini, kita ada dapat berapa jenis kata adjektif? Ada 5. Ada 5. 5 cikgu. Tapi kamu semua kena tahu, kata adjektif ini ada banyak lagi. Tapi kamu semua akan belajar pada tahun seterusnya. Okey, kalau semua dah dapat apa yang cikgu sampaikan hari ini, okey, cikgu harap pembelajaran kita hari ini memberi satu ilmu yang kamu boleh guna pada masa akan datang. Okey? Kalau tak faham lagi, cuba tanya cikgu. Cuba tanya cikgu secara 2 hala. Okey? Cikgu bersedia menerima soalan ataupun membantu kamu semua. Kalau kamu semua perlukan bantuan cikgu. Okey, setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas seterusnya dengan cikgu ataupun cikgu Syami. Kamu semua dah nak balik ke? Nak balik. Nak balik. Saya dah lapar cikgu. Balik sahaja hari ini. Cikgu akan bagi tugasan pada kelas kita yang seterusnya. Yeay. Maksud tak ada tugasan. Okey, sebabkan kamu semua dah cukup bagi semangat dan cukup aktif dalam kelas cikgu hari ini, cikgu pun sangat gembira dengan balasan kamu semua terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bangun. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, jumpa lagi. Jumpa lagi cikgu. Selamat tinggal. I just had to let you know you're